Hai, kembali lagi kita di dalam Paper Review Jersey. So, yang ini adalah episod 2. So, dalam episod 2 ni, kita nak tunjuk jersey away untuk pasukan FC Jerantut. Bagi Chan lah kita habiskan untuk review jersey FC Jerantut ni kan. Okey, untuk jersey away FC Jerantut ni, dekat tengah dia ada logo besar Votra ni. So, samalah macam jersey home juga. Kemudian, logo pasukan diletakkan di bahagian tengah. So dia berbeza lah dengan jersey home. Kalau jersey home dia belah tepi. So yang ni belah tengah. Saya sebenarnya agak suka juga bila logo diletakkan di bahagian tengah. Tapi dalam Liga Malaysia macam jarang lah. Letak logo dekat bahagian tengah ni. So jersey ni pun dibuat oleh Votra. Jersey ni ada dua persamaan dengan jersey yang dipakai oleh pasukan Seri Pahang sebelum ni. Iaitu pertama dari segi warna. Warna latte ni samalah dengan warna jersey away untuk pasukan Seri Pahang musim lepas. Sama juga. Saya tahu mungkin dekat Pahang ni tengah famous agaknya warna latte ni. Kemudian untuk design pula, design pun sama dengan ini dia. Jersey training. Jersey training pasukan Seri Pahang. Untuk jersey training Seri Pahang ni dia ada dua warna lah. Warna ni satu dengan warna biru. So design dia just sama je. Memang just guna semula je lah. Nampak kan? Sama je. Untuk bahagian belakang pula samalah, ada logo Jaya depan dan juga tulisan FC Jerantut. Dan untuk jersey ni pun memang full sublimation lah. Sama jugalah macam jersey home jugalah. So kalau korang nak dapatkan jersey ni masih boleh dapatkan. Boleh hubungi FC Jerantut. So nantikan dalam episod seterusnya dalam Paper Review Jersey.